Dan saya jelaskan kepada tuan-tuan, jangan marah tau. Low end mentality je dia sibuk politik ni. High end mentality ni bagi dia adalah hidup, kita kawal apa yang boleh kita kawal untuk kebaikan diri kita, dan kemudian benda yang berada dalam kawalan yang boleh memajukan diri kita. Jadi kadang-kadang terlibat dengan politik ni kita jadi lara. Sebab tu yang minat politik ni kadang-kadang dia tak capai apa pun dalam hidup dia. Yang dia capai adalah sibuk tentang politik. Orang dalam politik ni pula masuk dia tak sibuk apa-apa. Dia capai semua keinginan dia dalam politik. Siapa saja yang pernah menjadi kawan baik pada orang politik secara sejarahnya dianggap mati. Sebab sahabat baik orang politik adalah siapa yang akan bersama dengan dia untuk memenuhi nafsu masa depan dia. Jadi orang duduk dalam parti lama tak pernah dengar perkataan tu. Membunuh seorang sahabat baik yang akan mengganggu perjalanan politik masa depan. Normal dalam politik. You must do it. Bukan kataan ni. You must do it. Seorang kawan baik kalau dia mengganggu perjalanan masa depan politik mesti dibunuh. Seorang musuh kalau dia berguna, boleh pergunakan dia untuk kebaikan masa depan politik. Dia adalah kawan untuk hari ini. Jadi tak ada apa yang kita nak rasa ni. Sebab kekejaman dalam politik adalah taktikal. Pengkhianatan dalam politik adalah strategi. Kebaikan dalam politik adalah kelemahan. Kejujuran dalam politik adalah tanda-tanda anda bukan ahli politik. Simple je. Dia nak bincang apa? Nak bincang apa?